sama macam nama CEO kita. Kau jangan merepek lah, Haziq. Mak aku dulu masuk sini je cleaner je. Dia dah berhenti dah pun. Sekarang ni dia duduk kat kampung. Tapi nama tu sama sangat dengan CEO kita. Kalau je pun kebetulan, takkanlah boleh sebiji macam tu. Berapa ramai je pun orang nama Sofia kat dalam Malaysia ni. Dah, stop. Kau jangan pandai-pandai buat teori. Bukan semua orang biasa macam kita ni ada plot twist dalam hidup dia. Macam drama TV, okey? Ada sesuatu yang tak kena dengan nada suara Rafiq ni. Tapi dia macam tak nak berterus terang. Saya nak minta maaf pasal lift hari tu. Saya tak berniat nak... Tak berniat nak buat I lambat masuk meeting? Sure, tu bukan niat. Tekan lift banyak kali macam tu, itu sabotage tau nama dia. Okey, saya tahu saya salah. Saya minta maaf, okey? Tapi at least boleh saya tahu nama awak? Nak panggil apa? Sofia. Sofia dengan huruf Y. S-O-F-I-Y-E. Jelas? Kena I je dalam bahasa Jawi pula lepas ni ke macam mana? Sofia. Tanya nama pun nak marah. Apa you cakap?